Okey, saya belanja kamu satu gambar betul-betul bandar Kota Kinabalu. Sebab hotel kami memang di Kota Kinabalu, tengah-tengah bandar. Siapa yang orang Semenanjung pernah ke Kota Kinabalu, menetap di Hilton, inilah yang view yang dorang nampak. Okey, di sana Center Point, sebelah tu Citytel. Okey, itu Sheraton Hotel baru dalam pembangunan lah. Mungkin tahun ni ataupun ujung tahun macam tu mungkin beroperasi lah. Sebelah sana tu tinggi-tinggi semua tu kebanyakan di hotel. Itu Horizon Hotel pun nampak. Bangunan Shell, Wisma Kebudayaan. Kalau kamu cari saya, kamu tunggu di situ. Dari sini saya boleh nampak dari hotel kami ni. Okey, lepas tu ini bangunan semua ni. Sini ni Asia City ya. Asia City, Kota Kinabalu. Sini semua Asia City. Di belakang Asia City tu yang biru-biru tu kamu nampak tu. Macam konopi kecil-kecil tu, itu adalah tempat bazar. Okey, lepas tu kalau di sini ini adalah Shangri-La Kota Kinabalu KK punya. Bukan Shangri-La Hotel lah, dia bukan yang resort tu yang di Tanjung Aro, bukan. Ini Shangri-La KK. Okey. Di situ, lepas tu di sebelah dia tu, di sebelah dia lagi tu adalah King Park Hotel. King Park Hotel di situ. Lepas tu ada yang hotel-hotel budget pun ada di situ. Itu nama dia Bandaran Berjaya. Okey, yang di bawah-bawah ni itu adalah terminal bas untuk ke Tuaran, Menggatal, Inanam termasuk pulang ke rumah saya, Telipok Ria. So, kalau kamu datang Kota Kinabalu, bolehlah cari-cari saya bawa kamu jalan-jalan. Bye. Thanks for watching.